Kita baca Quran bukan untuk habis Allah. saja. Bagus, ada pahala. Tapi Fiza, kalau baca dan dekati, kenali buku yang anda baca, kitab, naskah yang anda baca tu. Assalamualaikum everyone. Inilah Cakap Masjid sempena dengan bulan Ramadan. Masya Allah, semoga Ramadan kali ini kita lebih lagi bersemangat. Permulaan bersemangat. Mungkin untuk sehari dua anda tak semangat, mungkin this is the time untuk kita tambahkan semangat kita, insya-Allah. Dan apa yang juga saya pelajari dari Cakap Masjid adalah bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran pada manusia. Dan we know that Al-Quran is our biggest gift, adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Bagaimanakah bulan ini Ustaz untuk kita betul-betul appreciate, sebab kita kadang-kadang take for granted Ustaz yang ada Al-Quran. Yalah, ada Al-Quran. Tapi macam mana kita nak betul-betul nak appreciate Ramadan, appreciate Al-Quran, dan untuk memudahkan kita mendekati dan membaca Al-Quran Ustaz? Fiza tanya macam mana untuk kita mendekati dan membaca. Saya ucap syabas. Okey. Sebab saya rasa pertama kali dalam hidup saya interview ataupun temu ramah atau persoalan forum ke ceramah, orang tanya soalan Fiza ni. Sangat kena dengan apa yang patut kita buat. Bagaimana harus kita mendekati. Masya Allah. Orang selalu sebut macam mana kita nak baca. Tips. Memang betul. Cakap Masjid cakap baca sebab saya mendekati. Sebab saya ingat kita banyak yang baca tapi tak dekat. Sounds weird. Kita baca hari-hari tapi kita rasa tak connected. Sebab baca tapi tak ada maksud nak dekat. Al-Quran ni tuan-tuan, kalau ikut nama, kitab Al-Quran, dibaca. Kenapa sebut dibaca? Sebab dari pembacaan lah kita memahami. Oh, dibaca. Fiza kalau pergi, Fiza beli barang kat Lazada ke mana-mana, Shopee ke, online, datang barang, kita pasang sendiri. Kita baca manual dia tak? Tak. Kalau tak baca, boleh pasang. Kalau senang boleh. Kalau senang boleh. Kalau tak, kita revert balik. Yes. Tapi kehidupan ni susah kan? Betul. Sebab kehidupan ni bermacam-macam warna. Nak hari ni purple, besok tukar pula colour lain. Kita nak kena faham transition tu kenapa. Ada takdir, ada orang sedih, hari ada meninggal, ada hari kita terima kelahiran. So, yang susah ni kena baca manual. Manual dia adalah Al-Quran. Tapi bila kita baca manual tapi tak faham, atau tak nak faham tapi nak baca je, sama lah macam saya baca surat khabar Tamil Murasu. Saya baca Tamil, saya tak faham. Saya boleh bunyi je. Sama macam orang baca bahasa Melayu, orang asing, boleh bunyi. Tapi tak mengerti. Apa tu jahil, apa tu pandai. So, Fiza punya soalan tu saya ucap syabas sebab dia buka minda kita untuk dekati dulu. Kita tengok orang yang baru orang yang nak peluk Islam. Masya Allah. Dia tak faham. Dia tak boleh baca. Katalah dia orang Timor Leste. Dia nak baca Iqra, Alhamdulillah tak boleh. Dia bukan tahu bahasa Arab. Tapi dia cuba kenal apa tu. Quran ni isi dia apa. Biasanya dia akan baca translation. Sama ada bahasa yang dia fahami atau dia tanya. Sebab tu mereka mendalami terus sampai ada yang hafal, saya bisa. Masya Allah. Kita yang lahir Islam ni memang nak baca je lah. Bila kita nak membaca je, kita akan baca dan puas hati. Maaflah saya sebut ni, puan-puan, makcik-makcik kat luar sana, pakcik-pakcik tadarus, memang khatam Quran tu bagus. Tapi kalau dah 40 tahun, cycle khatam tu khatam je, tapi kita masih tak dekat dengan Al-Quran, saya rasa something wrong with kita pembacaan lah. You are that close, you are body to the Quran. You boleh baca, you tahu surah Baqarah, dan you tahu, 30 juzuk. But then, you tak dapat dekati Quran ni dan tak jadi pegangan hidup. Sebab Al-Quran bukan hanya untuk orang Islam. Al-Quran untuk umat manusia dan jin. Sebab Allah Ta'ala turunkan manual ni untuk semua orang tau. Sebab mana Fiza, kalau saya Islam, saya tak baca, saya tak nak faham, saya tak nak dekat, saya tak nak kawan, saya tak ada perlu, saya tak dapat.
Siapa baca, siapa faham, siapa cuba dekati, dia dapat lebih dan lebih dan Masya lebih. Allah. Kita baca Quran bukan untuk habis Allah. saja. Bagus, ada pahala. Tapi Fiza, kalau baca dan dekati, kenali buku yang anda baca, kitab, naskah yang anda baca tu. Baca novel, tak ada jiwa, tak jadi. Kita baca komik gila-gila, tak ada jiwa, tak ketawa. Tak jadi gila. So maksudnya Al-Quran. Nama Al-Quran bukan Quran je, baca. Quran ni dengan nama-nama yang lain. Berapa banyak nama Al-Quran itu, tuan-tuan boleh cek lah dalam Quran. Baru faham maksud dia. Itu kata Fiza bagi, ini Fiza punya cetusan lah. Allah bantu saya untuk saya fahamkan. Sebab saya banyak kali di ceramah, saya sebut, jangan hanya khatam. Orang akan salah faham, khatam pun tak boleh. Ustaz ni, dia nak apa? Betul, tapi makcik, kalau makcik boleh khatam, satu Ramadan, maksudnya this year, 3 round. Ada betul. 3 round. Tak terfikir ke makcik? Baca satu round, kasih khatam, okey. Round yang lagi satu, baca translation pula. Baca tak Fiza? Baca. Sebab kita hanya faham, dapat pahala, baca yang Arab tu. Baca translation untuk faham, kita rasa tak ada pahala. Allah. Sebab dia bahasa lain. Ya, betul. I feel that way. Yeah. Yeah. So you kena faham bahawa Al-Quran ni dari cover to cover, you cari, you kaji. Bukan baca je. Baca, faham, kaji, cari, buat program macam ni. Ni kan Quran juga. Fiza cuba menghidupkan Quran tu maksudnya apa? Ini pahala lah. So dia related to Al-Quran. Dia more and beyond kita punya pemikiran yang pendek ni. Jadi silakan kalau anda ingin menjadi hanya pembaca, maknanya kelas pembaca ni kelasnya di paling bawah dapat pahala. Tapi kalau anda nak tengok piramid tu belah atas tu, segelintir yang naik cuba, betul susah. Tapi Allah bakal beri dia sebanyak-banyaknya keindahan hidup dunia akhirat. Sebab mukjizat. Fiza juga sebut tadi. Mukjizah. Mukjizah ni sesuatu yang luar biasa. Masya Allah. So you tak cari, you tak faham, you stay lah jadi pembaca. Masya Allah. Bila saya pergi tadarus tu kan, Fiza, makcik-makcik pun rajin. Sampai ada grup yang dipecah-pecahkan tu jadi banyak lah. Dan khatam tu jadi 2-3 round lah. Bagus, tapi kena upgrade lah ya. Bagi mereka yang menonton cakap Masjid Ustazah, mereka rasa tahun ini panggilan kuat untuk mereka nak baca Al-Quran. Yeah. Mereka rasa mereka rangkak. Mungkin mereka tak kenal huruf. Ya, ataupun Tak tahu baca lah tak tahu baca. istilahnya. Macam mana Ustaz? Saya nak mulakan dengan mengingatkan diri saya dan semualah. Sebab kalau kita tak sampai hari ini, saat ni anda menonton ni, anda adalah seorang yang tidak boleh dan tidak tahu membaca Al-Quran. Kalau saya pun, saya harus faham ini adalah satu masalah saya. Okay. Fiza, tak baca Quran tak dosa. Tak tahu baca pun tak dosa. Masya Allah. Tak baca langsung semua hidup pun tak dosa. Allah. Okay. Fir'aun pun tak baca kitab dia. Nabi-nabi yang Allah utus ni, ada yang ada kitabnya, ada yang tidak ada. Apabila Allah pilih seorang Rasul tu dengan kitab, maknanya jadi manual untuk beberapa jangka masa. So kita ada kitab 4 atau 5 kitab yang turun dari Allah dalam Islam. Dari zaman Adam sampai sekarang. Nabi Adam tak bawa turun kitab. Sebab kalau Nabi Adam Allah turunkan satu kitab, busy lah semua nak baca. Isunya orang nak membiak belum lagi. So Allah Maha mengetahui. So bila anda pada saat ni anda baru tersedar, alhamdulillah. Saya ucap syukurlah. Saya tahniah sebab Allah sayang anda. Masya Allah. Sebab sekian lamanya kita tengok blind spot belakang, aku tak tahu baca pun macam ni. Kalau tadi permulaan saya beri sedikit komentar, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang membaca atau kita-kita yang hanya membaca saja, itu pun tak memahami, kita hanya yang di bawah, tak datangkan manfaat pada diri. Apalagi kalau kita tak tahu baca.
Buka tu terbalik gini pun tak kena, terbalik gitu pun tak kena Fiza. So patut cemas lah. Sebab apa yang kita dapat dalam hidup ni atau nikmat yang kita ada ni, sebenarnya kita patut dapat lebih lagi. Saya bagi contoh Fiza. Orang kaya, banyak harta, tak mesti tenang hati. Harta banyak tapi susah hati. Tonton cuba fikir. Tonton rasa kita yang tak ada duit ni, kalau kau ada duit katanya senang hati. Mana ada senang hati? Duit keluar 50 hilang, kita cari kat mana? Orang datang rumah kita takut. Takut tu pecah, takut dia pecah, takut kena curi. Barang kita jaga sembunyi punya sembunyi. Saya tengok iPhone tu kalau jatuh, handphone kalau jatuh kat bus stand, gosok takut keluar jin. Maksud saya, indah hidup ni, kurniaan Tuhan ni, tenang itu penting. Duit habis, tenang. Duit habis maksud saya, kita dah belanjakan yang kita tahu. Allah. Tenang. Ada orang duit banyak pun risau, tuan-tuan. Saya rasa macam, aduh hidup ni macam... Tak pernah cukup Ya. Makanya Al-Quran, bila anda belum boleh baca di saat ini, bila anda terasa sekarang, bagus. It's a good start. Nikmat. Tak ada yang terlambat di sisi Allah. Walaupun besok saya nak meninggal, atau Allah takdirkan kita meninggal, tak terlambat. So mulakan. Okay, nak belajar macam mana? Ya, macam-macam cara. Kalau yang saya boleh cadang lah. Okay. Tak boleh membaca, anda dengar. Tak payah ikut pun. Sebab biasa yang nak imitate ni, dia akan jadi imam terlajak sikit lah. Dia jadi imam tu lebih pula. Dan dia tak tahu yang dia baca tu apa. Contohlah, saya katalah, Kul a'udzu birabbil falaq. Okay, telinga saya dengar macam tu, saya ikut. So kita tak tahu pecahan dia. Beza dengan orang tahu membaca kan. Kalau how are you? How satu word are you? Pecahan dia. Macam. So bila kita Kul a'udzu birabbil falaq, kita macam Kul a'udzu bi. Mungkin kita stop situ. Anda sekadar dengar, Tuhan tahu kita punya niat. Dan Tuhan tahu kesedaran kita. Hidayah tu datang dari Allah. Masya Allah. So bila kita terasa, ya Allah, baru aku tahu, sekarang aku tak tahu baca, mulakan dengan mendengar. Kita panggil bahasa Inggeris familiarization. Ya. Kita dengar selalu, maka dia akan melekat di data ingatan minda kita. Barulah kita akan mampu baca lebih mudah bila kita start nanti. Tak mestilah start bulan Ramadan kan. Kalau boleh start bagus, tapi busy. Mana nak persiapan itu, nak ini, nak beribadat. So itu pertama. Kedua, mungkin bolehlah buka Quran. Bagi anda yang ada basic ngaji, mungkin kecil-kecil ngaji. Ya. Lepas tu dah 40 tahun tak ngaji. Ya. Sebab ada orang ngaji bila ada kematian. Itulah baru nak baca Yasin. Kalau dah tahu tak baca lama, baca surah senang sudahlah. Bacalah Fatihah nak. Buka macam pro Yasin. So baca, tak baca. Sekali tak bunyi. Kalau tak bunyi, tak bunyi Cina lagi susah. So maksud saya kat sini, okay, bila kita ada basic, cuba ambil satu word. Tak mau satu surah banyak. Satu word, satu hari, okey. 3 words, 3 patah perkataan pada satu hari. Saya ingat cukup untuk kita membacanya. Contoh, hadha. Kan senang. Inna anzalnahu fi. Ada. Okay, kita kenal ni 3. Tuan-tuan, effort yang kita letak ni adalah sangat bernilai di mata Allah. Masya Allah. Orang tak nampak tu macam begini, bila kau nak baca, dia kata kan. Sebab orang hanya pandai komen. Tapi tak tahu apa struggle kita. So kita yang lalui ni, bila kita cuba dekati kalamullah. Al-Quran bukan kitab biasa. Dia bukan ciptaan Tuhan. Kalamullah. Firman Allah bahasa Melayu. Maknanya Allah punya words lah. So bila kita dekati setapak, Allah tolong kita 10 tapak. Jangan risau, jangan takut. Anda tidak ketinggalan. Sebab ni, bulan Ramadan ni bulan yang diturunkan Al-Quran, maka anda mengorak langkah yang sangat tepat. Mungkin 2 tips ni cukuplah supaya tak terbebankan semua orang ya. Mudah-mudahan anda mampu, saya doakan, menjadi seorang pembaca yang baik, membaca dengan bagus dan memahami dengan dalam dan mengamalkan dan menghayati untuk kehidupan, insya-Allah. Allahumma amin. Amin. Amin.